Bagaimana tercetusnya pembukaan Kota Mekah? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pembukaan Kota Mekah telah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Namun, bagaimana boleh tercetusnya pembukaan Kota Mekah tersebut? Hal ini disebabkan berlakunya pelanggaran Perjanjian Hudaybiyah. Yang mana Perjanjian Hudaybiyah ini telah termeterai pada tahun ke-6 Hijrah. Antara intinya adalah pihak Muslimin Madinah dan juga sekutu telah berjanji akan melaksanakan gejatan senjata dengan pihak musyrikin Quraisy dan juga sekutunya, iaitu selama 10 tahun. Namun apa yang berlaku, sekutu kaum Quraisy, iaitu Bani Bakar, telah menyerang sekutu Muslimin Madinah, iaitu Bani Khuza'ah pada tahun ke-8 Hijrah. Ianya bertambah teruk apabila kaum Quraisy menyetujui tindakan Bani Bakar tersebut. Peristiwa ini telah sampai kepada baginda Nabi SAW dan telah menyebabkan kemarahan baginda Nabi SAW disebabkan pelanggaran perjanjian yang telah dipersetujui bersama-sama di antara Muslimin Madinah dan juga musyrikin Quraisy. Disebabkan oleh itulah baginda Nabi SAW telah mengepalai satu gerakan daripada Madinah menuju ke Kota Mekah. Seterusnya telah berjaya membuka Kota Mekah dalam keadaan aman dan juga damai. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.